saja 3 je. 4 termasuk saya. Jadi kalau 6 Termasuk seater driver. 5 je boleh naik. Termasuk saya 6. Tapi kalau dia kata saya order 6, habis tu saya turun. Ya, kita kembali lagi kepada episod yang kedua. Jadi sebelum korang nak dengar cerita lanjut daripada kisah PMJ ni, banyak cerita-cerita untuk part 2 ni. Jadi korang kena layan iklan ni dulu. Okay, korang mana yang nak dapatkan baju rare daripada podcast Cik Boy Production, korang boleh dapatkan ni. Ini antara baju-baju yang ada lah. Pelbagai saiz, daripada saiz yang kecil sampai 5XL yang kita ada. Okay, lepas tu kita ada juga tumbler. Ada chop khas itu daripada podcast Cik Boy Production juga. Lepas tu kita ada mug. Ni korang boleh dapatkan mug. Harga nanti korang boleh tengok lah. Korang boleh check sendiri harga dia ada berapa. Lepas tu yang paling best sekali, korang boleh dapatkan topi. Topi ni bukanlah sekatu-patu kulit. Tidak, dia campur je. Tapi dia ada chop lah sebagai podcast Cik Boy Production kat depan tu. Ni contoh baju yang kita pakai. Ni macam anak Cik Boy ni, nampak baju dia. Ni untuk yang perempuan. Kalau nak yang apa ni, lengan panjang pun ada juga. Okey, ni untuk baju lelaki. Untuk baju yang saiz kecil. Macam Cik Boy pakai ni 3XL. Tapi kalau kau nak dapatkan saiz 4XL, 5XL pun ada juga. Okay, topi dia ada satu saiz je. Saiz ni macam topi yang Cik Boy pakai sekarang ni lah. Ni saiz dia. Cik Boy pun tak berapa tahu saiz dia, tapi nya semua boleh pakai, kecuali budak-budak lah. Okay. Kau dah layan iklan tu kan? Okey, jom kita sambung kepada part 2 kisah PMJ. Okey, PMJ. Yes. Jadi kita dah tak perlu nak kenalkan PMJ ni sebabnya tak ada apa yang menarik sangat lah. Betul. Kau steady je. Oh, betul, tak ada benda yang menarik sangat. Benda menarik. Semua. Jadi kita panggil juga sebabnya tak ada guest nak datang. Tak apa, dah payment sikit. Payment sikit. Okay. Hotline tu nak bayar mahal. Ya. Jadi PMJ ni dia suka rela bayar RM10, RM20 kata dia. Je. Selalu. Tak apa, saya okey. Jadi PMJ, kenapa pakai baju Grab? Saya sebenarnya sedang bertugas waktu ni. Oh, bertugas sekarang? Saya bertugas, selain saya buat modeling, selain saya jadi influencer, saya juga buat part time. Modeling tu, yang lain tu kau boleh percaya lagi modeling tu. Oh, ingat saya Sadik je boleh. Dia petik. BASS ya petik. Mana tahu dia panggil ke kan. Boleh dapat baju Melayu raya ni. Okey, jadi cerita kenapa pakai baju Grab? Sebab saya kerja Grab lah. Part time Grab. Jadi dapat juga menambah pendapatan kan. Sejak bila tu PMJ? Since actually ke Saint? Pandai kan lah. Pandai, okey. Saya mula memandu secara rasminya selepas PKP lah. Selepas PKP saya job pun teruk. Yalah macam tadi lah, menari pun tak ada. Job MC untuk orang kahwin pun dah kurang. So saya dah pada waktu tu saya agak blur. Terkesan lah masa terkesan tu juga PKP, masa tu PKP. Jadi saya decide dengan wife macam mana ada duit sikit simpanan. Masa tu Tan Sri Muhyiddin Yassin ada bagi kita 3,000 untuk peniaga-peniaga. Jadi jadi saya gunakan duit tu untuk down payment kereta saya. Dan manfaatkan duit yang dibagi tu. Yes, dan saya terus start lah untuk jadi pemandu sehinggalah sekarang dah hampir 3 tahun lebih, 4 tahun. Saya rasa dalam lebih kurang 4 tahun. Jadi apa pengalaman pahit dan manis sepanjang PMJ buat Grab ni? Sebenarnya kalau cerita suka duka buat Grab ni taklah banyak sangat sebab saya pun baru. Tapi banyak ada kisah-kisah menarik tu adalah kalau saya bawa pelancong. Pelancong orang putih. Saya selalu bawa orang putih. Comel-comel. Kena pungkau lah belakang orang putih tu. Ya, saya daripada saya tak my English is very broken. So sekarang ni better than go lah.
Sulung ni, saya kalau nampak orang putih, nampak orang pelancong-pelancong, saya akan lari. Sekarang ni saya akan lari dan berlari ke dia. Dulu saya lari daripada dia, sekarang saya lari dekat dengan dia sebab saya nak dia naik dengan Grab dengan saya. Biasanya hantar ke mana tu? Biasanya ambil di mana, dia hantar ke mana? Ambil tu tak tentu. Biasa ambil kat terminal, hantar kat National Park, ataupun saya pergi Mersing, ataupun Cameron Highland. Jauh-jauh. Besok Johor. Jauh-jauh. Adalah Singapura belum lagi lah. Tapi menarik sangat pada saya. Saya dapat dapat pengalaman baru. Jadi sepanjang perjalanan tu mengantar dia orang tu ada borak-borak cerita, ada cerita tak pasal menariknya di Gigantuk ni? Cerita menarik ya. Saya sebagai orang kata, kalau kita tengok pemandu, bukan sekadar pemandu lah. Sebab tu kita kena, kurang-kurangnya kita ada knowledge juga untuk cerita benda yang kita ada kat Gigantuk. Saya terpaksa kena study jugalah. Kadang orang putih tanya tempat mana, you suggest dekat mana kan. You ingat saya nak pergi tengok kat mana. Saya cubalah cerita sikit kat gunung Gua Kota Pelangi ke, mungkin hiking track kita, ataupun kita pergi ke tempat-tempat yang saya rasa you ada masa berapa lama kan. Ada masa. Okey, tak ada masa, kita pergi tempat ringan-ringan. Jadi ada tempat ringan-ringan. I mean pergi makan. You understand me? Faham. Wah, you're very broken. So okay, jadi kalau cuba tanya menarik dan kelakar dia lah sikit. Aku cerita. Ada satu hari tu saya ambil pelancong daripada rasa saya daripada Portugal. Portugal. Masya Allah, saya lupa. Tapi ada satu. Tak cakap Gigantuk je lah, tak payah orang putih sangat. Tak, sebab bila saya bercakap dengan orang putih, saya tak boleh. Slang saya tak boleh dah. Dah jadi slang. Dah terbiasa. Yes. Jadi ada satu orang Mat Saleh tu, dia dua perempuan muda, lelaki perempuan, couple lah, dah umur dalam 19-20 lah, tapi badan yang ampun tengah. How old are you? Cakap, kawan, kalau tak boleh kau Google Translate lah. Okay, tanya dia, jadi kata dalam 23 kan. Kena slate tu saya kira kan. Jadi satu hari tu saya bawa dia. Saya yang ni nak pergi ke Kuala Tahan je. Nak pergi Kuala Tahan. Jadi saya biasa tengok respon dia orang macam mana. Saya akan tunjuk macam sawit. Okay, kita akan berhenti. Kadang-kadang kalau kita pergi pagi, dekat kilang sawit tu dia berhenti banyak lori tu. Banyak lori sawit penuh. Jadi saya biasa akan berhenti kat situ. Saya tunjuk ini buah sawit, ini antara main industri kita. Kita cerita lah kan. So cakap, jadi kadang-kadang saya boleh ambil buah sawit tu, dan saya tunjuk dia. Jadi kita akan potong, kita akan cerita, kita boleh buat hidup api. Contoh kan, kita dalam saya cerita masa kita muda-muda dulu, kita ambil, kita bakar, kita makan. Okey, yang menarik je, dia gigit tu. Saya pun tak. Saya cakap kena bakar dulu, dia gigit boleh lemas mulut. Berlebih cakap, oh no you made mistake. Saya cakap dia, kita ambil ni, kita bakar dia pun. Tak tahu, mungkin dia miscommunication, atau mungkin dia orang. Kalau saya pun saya gigit kot, sebab saya tak faham dia. Belum lemih tu, rasa saya sampai sekarang teringat. Tapi kalau nak cerita sini memang rasa macam tak kelakar kan. Tapi bila cuba berada di situasi saya masa tu, saya sampai balik memang belemih mulut. Tapi orang pelancong-pelancong ni ada yang baik, ada yang over, ada yang suka probok, ada jugalah. Probok macam mana biasanya? I order 4 seater. Okay, naik lebih, barang lebih. Dulu saya duduk kat KL, tak ada tengah malam boleh jalan dengan harga macam ni. So saya cakap, probok harga lah. Probok dari segi macam dia orang selalu bertikaikan ini, tak tahulah boleh cerita ke tak kan. Dia selalu cerita, tanya saya, kenapa Malaysia selalu buang hutan untuk banner, untuk buat plantation sawit, kita tanam. Kalau kita tak tahu, macam mana kita nak jawab? Tapi saya jawab. Kita terpaksa, dan kita dah gazetkan tempat tu. Jadi kita gunakan tempat tu je. Kalau sebab kita tak gunakan hutan simpan apa kan. Tapi I don't know lah kan. Behind the screen. Jadi apa respon ni?
Okey, mungkin dia mengangguk, dia faham ke tak faham kau punya pasal lah. Jadi sekurang-kurangnya setiap soalan dia saya dah bagi jawapan dia tak faham tu dia punya pasal. Kan sebenarnya dalam beberapa perkara kita buat kita kena yakin. Cakap dengan yakin, betul tak betul itu dia punya pasal. Itu dia punya pasal. Jadi itulah. Saya dah boleh agak tadi memang kena pungkor belah putih tu. Itu situ dia. Jauh-jauh datang kena pungkor. Jadi sepanjang dah berapa tahun? 4 tahun buat Grab. 4 tahun. Biasanya paling jauh hantar ke mana? Dan kalau daripada Jerantuk biasanya hantar ke mana paling jauh? Setakat ni yang paling jauh Johor Bahru, Besut. Yalah seluruh lah. Kalau jauh lagi tak ada lagi lah. Kalau Penang pun saya tak pernah pergi. Penang ada tak. Saya tengok dalam TikTok ke dalam kat mana saya tengok ada dia tak boleh naik sampai 50 orang tu. Tak apa 50 orang 56 orang tu. Kereta kecil naik sampai 50 orang. Betul. Pernah terjadi macam tu? Apalah saya tambah sikit lah dia kata. Ya. Memang ada. Dekat sini pun ada. Tapi Abang La lah biasanya buat kerja gitu. Abang La Abang La ni dia tak tahu kadang mana dia, kereta PNG MPV lah. Alphard Wildfire. Alphard. Warna biru tu. Cap baru tu. Produk Alphard. Nah ya. Alphard. Jadi boleh naik lebih kurang dalam 5 orang 6 orang lah sesuai. Dia kira Grab ni kalau untuk makluman ni Grab ni dia kalau kita ambil 4 seater biasanya 3 je. 4 termasuk saya. Jadi kalau 6 seater 5 je boleh naik. Termasuk saya 6. Tapi kalau dia kata saya order 6, habis tu saya turun. Saya turun. Tak boleh, Nang je PJ tak bagi. Kan? Betul juga kan? Jadi ada kes macam tu Ada yang macam tu. Biasanya PMJ akan tolak ke atau ambil je? Kita tengok kalau budak-budak ke, kalau dekat maybe kalau sini pergi apa kereta api stesen apa, saya rasa kita boleh terima rasa lah. Saya selalu buat macam tu je lah. Saya terima rasa nak pulak tengok anak gadis dia kadang-kadang penting bayar. Itu je. Bayar tambah sikit okey lah. Tapi kalau Abang La, oh no, benda tak daya. Tak daya ke? Tak daya. Barang dia beli kalau beli kat pasar raya dia, ampun. Bengek kata gini. Biasa kalau bawa orang yang tak ada, mana kita nak tahu orang tu ada benda orang kata ada pasport ke tidak. Biasa kalau kena tahan lah. Contoh PMJ bawa dia order Grab. Grab ni kita tak tahu siapa-siapa pun. Dia mungkin boleh guna phone orang Malaysia apa semua kan. Jadi dia order tak tahu Abang La. Jadi bila Abang La ni takkan PMJ nak check pasport dia orang seorang-seorang. Saya tak ada authority. Tak ada hak benda tu nak check. Jadi kena tahan roadblock. Kena tahan roadblock. 2, 3, 4 orang ni tak ada ataupun semualah tak ada pasport. Apa tindakan yang boleh ambil untuk PMJ? Itu sebenarnya saya tak ada lagi pengalaman macam tu. Tapi pengalaman kawan-kawan saya biasanya kalau ditahan oleh pegawai keselamatan ni jaga bangunan ni polis ke, dia akan soal siasat lah ke orang yang tu. Dan kita kata kita mesti order melalui apps kita lah. Jadi app ni kita akan dia kosong ke tak kosong ke kita tak tahu. Punya pasal app akan backup kita lah. Grab akan backup kita lah. Sebab kita mana tahu kan. Tapi kalau terjadi benda, tapi memang akan ada siasatan lah di pengalaman kawan saya lah. Kecuali merumitkan juga kisah tu. Tapi itulah. Jadi kalau apa-apa, biasanya pengalaman kawan-kawan saya bila dia tahan dan kita akan minta, kalau betul-betul dikata disebabkan oleh tak ada pasport apa, itu kena melalui immigration yang ambil. Boleh biasanya tak ambil lah, tapi tak tahulah. Tiba-tiba bawa tu berjenayah ke? Ya. Benda pernah tak ada rompakan ke apa ke, tiba-tiba sak pisau ke belakang pistol. Orang lain pernah. Cakap ni alhamdulillah. Tak orang lain ada pengalaman. Ada. Cuba cerita sikit macam mana pengalaman yang benda PMJ tahulah. Rompakan ada. Macam yang tu ialah cucuk budak tu kan, ingat tak? Dia ugut tak macam mana, dia ambil pisau lipat dia cucuk ke driver. Yang tu. Tapi yang tu kawan kenal lah juga kan. Jadi benda tu kita pun berhati-hatilah. Saya pun
Pasal hati lah tengok agak-agak kita boleh tak terima order tu. Macam kita tengok dia ni mabuk ke apa kan. Kita tengok dia, kita akan kena tengok. Boleh reject lah. Kita reject tengok ini tak boleh pakai ni lah. Jahanam kita kan. Kalau perempuan orang Melaka. Kalau perempuan boleh pakai. Tapi itulah tindakan tadi akan ambil dan kita akan cakap duit aku bayar dulu. Bayar duit kena ni. Kau nak tahan tahan lah. Baik aku punya aku nak. Ni aku dah keluar tadi. Kita kena begitu lah kan. Tidak Hello Center lah. Jadi pengalaman seram, itu banyak orang nak tahu tu. Pengalaman seram semasa memandu Grab, sepanjang pengalaman bawa Grab ni, pengalaman seram kalau ada. Tapi kalau tak ada kita nak tamat kategori. Ada okey. Ada sikit-sikit lah. Dulu saya ada nak tamat kan. Ada satu ketika tu saya bawa dua orang daripada kampung lah. Dia nak pergi ke daripada sini dia nak pergi ke Sedeli di Johor lah, kawasan sana. So saya pergi agak lewat dalam pukul 11-12. Jadi malam siang pagi okey. Pagi. Jadi perjalanan lebih rasa saya 6 jam lebih 7 jam. Jadi saya bawa slow dan okey settle lah. Dan balik tu saya rehat dulu, mandi apa kan, semayang semua, lepas isyak baru saya gerak nak menyampai jantak. Dia sampai dekat saya kalau tak silap saya dekat Segamat lah, tapi saya tak sure lah. Saya tak dati kawan kekayaan pula orang Segamat kan dah. Masa situ around lah. Saya pun tak tahu. Dekat situ lah, area situ lah. Area tu saya rasa macam tiba-tiba rasa macam meremang aja. Tapi dalam kereta saya tengok tak ada lah. Tak ada apa-apa kan. Tapi yang saya pasti saya rasa kita macam terawang-awang. Rasa macam rasa dah lalu dah jalan ni. Tapi bila kita sedar lalu lagi. Ada makan ubat kecil manis ke benda ke ubat dah tinggi? Itulah saya masa tu tak ada lagi. Tak ada sakit lagi. Tak ada alhamdulillah lah. Tapi tu saya perlu kili rasa macam 2 kali 3 kali. Apa yang buatkan nampak sampai 2-3 kali tu? Apa yang buat perasan tu? Apa yang buat perasan? Corner banyak corner. Dah perasan corner tadi. Corner ni. Tapi selepas pada itu saya pun okey lah. Saya pun baca alik betul lah. Masa tu saya tak berapa pandai kan. Saya baca Allah ke benda. Saya baca-baca. Saya pun rasa ya Allah kata saya nak balik ni. Aku dah urusan balik. Okey. Dah bila sampai rumah, lama-lama saya pun cerita kat kawan-kawan yang driver taksi. Dia cakap situ memang biasa. Ada orang sedar-sedar bawah tebing lah. Mujuk bawah gawang lah. Dia sedar sebab dia duduk bawah tu dah. Tapi dia ngosek gitu je lah. Tapi alhamdulillah mana saya minta jauh lah. Macam member saya cerita terang lah. Dia ni perjalanan daripada Jerantuk ke Cameron Highland. Kalau pergi ke Cameron Highland tu, kalau sepanjang perjalanan tu, perasan tak selepas pada Lipih masuk semua dah Koyan, Sungai Koyan. Atas sikit pada Sungai Koyan, tak silap asli tu, sebelum tempat asli tu, ada satu kereta terbakar. Ada satu rangka kereta yang terbakar. Member Komal ni dia gerak daripada Jerantuk lebih kurang pukul 11, pukul 12 macam tu lah malam. Jadi dia hala pergi. Dia bertiga, perempuan duduk belakang, dia lelaki berdua. Masa perjalanan tu nak ke Lipih tu, perjalanan yang jalan corner-corner ke Lipih tu, selepas pada Mela, selepas pada Kerambik, jalan tu dia macam berkabuh. Yang member sebelah ni capai lah. Dia kata benda kau lepas ke alam lain kita ni, kau lepas tempat bunian kata dia. Mulut capai. Tak jadi lagi. Masuk Lipih, si minyak, makan semua tak ada masalah. Selepas pada tempat yang saya cakap tadi tu, dia dah start, dah mengantuk. Yang member ni bawa kereta tak sampai-sampai. Pukul 2 pagi tak sampai, pukul 3 pagi tak sampai. Apa yang buat dia perasan, dia lalu jalan tu dah 2-3 kali. Dia perasan kereta, rangka kereta tu, aku dah nampak rangka kereta tu tadi. Dah lepas dah. Kenapa patah balik nampak rangka kereta? Kalau ikutkan jalan tu macam mana nak mungkin boleh patah balik kot. Tak, kita pun tak puasa kita dah lalu ke ataupun dia saja minda kita. Tapi dia dalam keadaan dia dah mengantuk. Member sebelah dah tidur. Yang mulut capoi tadi dah tidur. Yang belakang pun dah baring kat belakang.
Hak depan ni, lepas tu dia gerak. Aku perasan kereta ni dah 2 kali lah. Member bangun. Tak apa, jalan. Dia musing tu, member sebelah pun nampak kereta tu 2-3 kali sampai pukul 6 pagi. Lama lagi tu. Sampai pukul 6 pagi baru perasan. Yang insya-Allah bukan baru perasan, baru sampai ke atas dekat tanah kata. Punya lama dia pusing tu, daripada mungkin dalam pukul 2 dia bergerak daripada jantung pukul 11, pukul 12, pukul 1, pukul 2 lah. Mungkin dia ada kat situ sampai pukul 6 pagi. Berapa jam dia kat situ. Terpusing. Itu betul dia macam orang kata dia tak tahulah macam mana, tapi mungkin masa tu dah nak subuh. Mungkin habis lah. Dah pukul dah lebih. Hantu pun dah letih nak balik. Aku dah pusing kau ni berapa kali dah ni. Balik orang lain pula. Orang lain pula ni cakap. Jadi malam-malam kalau bawa kereta jalan jauh tak kisahlah, kereta banyak ke, jalan hutan ke, jalan bandar ke, mulut tu saya capai lah. Ya insya-Allah. Tapi banyak lagi sebenarnya kisah-kisah lain. Ada nanti Cik Boy nak cerita betul-betul kisah seram betul, nak bawa betul seorang, kita cerita kisah seram je. Jadi berbalik semula pada kisah tadi, perubahan dulu dan sekarang antara PMJ lah. Cuba boleh cerita sikit. Maksudnya saya? Ya, ataupun kejaya saya? Kejaya saya. Alhamdulillah, saya rasa sekarang ni saya nak kejaya hidup saya nak chill aja, relax. Ada cukup makan sikit sudahlah. Nak banyak kalau boleh nak banyak bini. No. Okay. Saya tidak memikirkan lagi lah. Tapi kalau ada tidak menolak. Tidak menolak lah. Kalau ada insyaAllah. Benda boleh beli ya. Ke depan ni pun insyaAllah ada doa, semoga Allah bagi kesihatan yang baik untuk kita, dapat kita teruskan kehidupan kita ni dengan aman ya. Sakit dengan apa, kesihatan yang baik lah. Alhamdulillah insyaAllah sehingga ujung-ujung. Jadi PMJ rasa berapa tahun lagi nak bawa Grab ni? Ke memang seronok dengan kerja ni? Well, saya kata saya tak ada stres kerja ni. Cuma stres dari segi harga je lah. Harga maintain, tapi benda boleh gaduh apa nak bincang kan. Yes. Tapi banyak orang jangantut agak terkilai lah bila PMJ dah tak jual jambu. Biasanya kalau kita boleh nampak PMJ jual jambu kat depan mana? Depan CMB je lah dulu. Depan CMB, depan sekolah. Mana dulu kerangupan jambu tu. Memang tak ada tandingan lah dengan air jambu lagi. Sebab tu dia bagi nama PMJ, Pakcik Mat Jambu. Jadi sekarang bila dah bertukar kejaya kepada Grab ni, jadi ramai agak terkilai lah. Tapi mendoakan yang baik-baik lah untuk PMJ. Jadi kita teruskan, bukan teruskan ke episod ni sebab dah tak ada benda nak tanya PMJ ni. Jadi kita habiskan kat sini. Jadi apa pesanan PMJ pada penonton? Okay, Alhamdulillah. Pertamanya, pesanan saya, anda jangan lupa subscribe Cik Boy Production. Dalam podcast dia akan membawa berbagai dan berbanyak, itu salah tu, akan membawa tetamu-tetamu yang hebat, tetamu-tetamu yang akan berkongsi kisah suka duka, kisah kehidupan mereka. Mungkin akan boleh memberi satu sumber inspirasi kepada tuan-tuan untuk meneruskan kehidupan yang ke depan ini. Satu saja nasihat saya, kita jangan risau. Terakhir daripada saya lah. Terakhir daripada saya, kita jangan risau orang nak khabar benda ke kita. Lantak. Tapi lantak ke dia. Dan kalau kita sibuk dak cerita, duk risau kau orang nak khabar benda ke kita, mampus gitulah kita. Ya. Jadi itulah. Jadi terima kasih Cik Boy. Okey, terima kasih juga PMJ sudi datang. Ya, sebenarnya kita lebih kepada nak santai-santai sebab tu kita jemput PMJ ni. Benda dia tahu sikit-sikit sebanyak pasal jantung. Banyak lagi orang lain yang tahu pasal jantung ni, tapi betul. Kita nak sajalah, kita siang ni kita dah penat berpuasa jalan KBB dah puasa. Malam ni kita nak santai-santai, nak borak-borak lah. Maknanya sambil-sambil makan colek orang khabar. Walaupun tak ada colek sini, tak apa, kejap lagi kita makan colek PMJ. Okey, kita tamatkan kita punya podcast hari ni. Assalamualaikum.